Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam podcast dari studio Grits. Okey, di mana tempat kita bongkar realiti di sebalik amalan tradisi dan juga moden. Okey. Hari ni topik memang panas, okey. Tapi tak apa. Nanti Teacher Ana akan kupaskan yang akan menyejukkan keadaan. Okey. Alright. Bersama saya hari ini, okey, alhamdulillah, Teacher Ana K. Okey, nama penuh rahsia. Okey, di mana kita akan bincangkan apa kaitan pantang dengan meroyan. Okey, adakah pantang ketat sebenarnya menyelamatkan atau memburukkan lagi keadaan? Okey. So hari ni kita akan korek habis-habisan daripada Teacher Ana kita. Okey. Nanti Teacher Ana akan introduce diri dia, bagaimana macam mana dia seorang principal di sebuah tadika yang terkenal di Bangi. Tiba-tiba je kita nak cerita pula pasal berpantang ni. Apa kaitan dia? Okey, apa kaitan dia? Okey. So, kita silakan. Okey, Teacher Ana kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terima kasih Kak Rita. This is my first time sebenarnya di podcast Grits Aromatherapy. Cantik biliknya. Macam lengkap sangat. Alhamdulillah. Okay. And thank you for coming. Tahniah. Okay. Tahniah. Nampak progress mereka daripada awal-awal dulu sampai sekarang. A huge progress. Jadi a little bit about myself sebelum kita kupaskan isu-isu yang agak mungkin kontroversi, mungkin panas. Tapi kita bukannya untuk nak cari gaduh kan. Tidak. Okay. Jadi a little bit about myself. Saya dikenali lebih sebagai Teacher Ana oleh anak-anak di tadika, oleh Teacher Ana yang kawan-kawan. Okay. Dan this is actually my 9th year di tadika sebagai pengetua dan juga orang kata orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan anak-anak special needs dan juga anak-anak normal. Dan pertanyaan menarik bila Kak Rita kata apa kaitan being in the orang kata apa educational field, bahagian orang kata apa kanak-kanak, tapi ada apa kaitan dengan isu-isu women wellness ni? Ya, betul. Macam mana boleh terjebak? Macam mana boleh terjebak kan? Dan sebenarnya kita pun impress ya. Sebab apa Teacher Ana ni, dia mom of 8. Mom of 8. Mom of 8. Tengok. Macam anak darah lagi. Masya Allah. Kita kena tahu apa rahsia dia. Mungkin salah satu kita punya soalan kita nanti akan kita ajukan. Apa rahsia dia? Being dapat body yang macam ni. Alright. Jadi sebelum saya di dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, sebelum itu saya dalam bidang women wellness. Ada kaitan dengan orang kata apa, penyusuan ibu, berkait juga dengan hal pengurusan berpantang, and then persediaan ataupun apa yang seorang ibu tu perlu persiapkan dirinya sebelum hamil. Dan juga ada ibu-ibu yang datang untuk consultation berkait dengan apa yang dia perlu buat selepas habis berpantang. Jadi bila berkait dengan wanita ni, dia macam tak habis tau topik dia. Dia tak akan habis. Jadi ada sahaja dia punya sub topik gitu. Jadi dekat situlah yang saya dapatkan ilmu melalui orang-orang yang terdahulu, orang-orang kita orang lama. Lepas tu alhamdulillah saya dikelilingi oleh group support daripada kata kalangan doktor-doktor yang sangat membantulah dari segi bagi pencerahan dan kaitan antara ini dan ini. Jadi saya akan bertanya supaya
saya tahu dalam bidang medical side macam mana, dalam hal yang orang kata tok nenek moyang kita macam ni amalan dia. Jadi saya kaji dan saya tengok keperluan itu pada waktu sekarang. Dan yang paling penting adalah pengalaman yang saya lalui setiap kali beranak, setiap kali hamil, setiap kali bersalin, setiap kali berpantang. 8 orang tu ya. 8 kali. 8 kali. 8 Jadi kali. macam-macam pengalaman yang saya suka nak kongsi dengan ibu-ibu yang datang nak minta tips apa benda semua kan. Jadi rupa-rupanya banyak soalan-soalan ni berkait dengan hamil, berkait dengan berpantang. Jadi bila Kak Rita kata Ana, kita nak kaitkan topik tentang apa, berpantang kan, amalan berpantang. Okey, berpantang ni karut atau patut. Okey, sebab apa kadang-kadang dia orang kata kalau kita pantang ikut adat ni boleh sampai hancur mental dibuatnya. Okey, pernah dengar? Okey, in fact budaya masyarakat Asia kan, macam kita di Malaysia sendiri, macam orang Melayu pun dia berpantang selama 44 hari. Orang Cina berpantang 30 hari. Orang India 40 hari. So maknanya kita di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, bukan bermaknanya orang Melayu saja yang berpantang. Maknanya orang Cina dan orang India pun ikut berpantang sama juga. So dari sini mungkin kita boleh bertanya pada Teacher Ana, betul ke pantang lepas bersalin tu wajib? Atau sebenarnya cuma adat Melayu yang tak semestinya sesuai untuk semua wanita, terutama zaman moden sekarang ni. Macam kita dulu-dulu kan, mak kita kalau selagi tak, orang kata apa, 44 hari tu jangan mengada-ngada nak buka apa bengkong kan. Tapi sekarang ni in fact dia orang pakai korset kan, sarung je. Sarung je. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan yang diketengahkan berkait dengan adakah proses berpantang ini sangat ketat, sampaikan orang kata apa, hancur mental, sampai efek kepada emosi dan mental seorang ibu itu. Berbalik kepada tujuan kita berpantang. Kenapa kita nak berpantang? So apa istilah berpantang tu? Kan ramai sebenarnya dia tak faham konsep berpantang. Dia ambil bulat-bulat dengan satu image bahawa selepas bersalin, pantangnya dia punya image adalah kena tenyeh parang pilih apa benda semua, kena balut dengan bengkong, mandi air rebusan apa semua kan. Itu adalah apa yang diturunkan daripada zaman nenek moyang kita, sampailah orang kata apa, siapa yang nak amalkan sekarang. Tentang amalan yang berpantang secara ketat, berpantang secara rigid ni, kita kena tahu tujuan dia. Orang dulu-dulu, zaman dahulu dan sekarang ni, kalau tanya anak-anak yang lahir pada orang kata apa 90-an ke atas, ke atas kan, ke bawah ke atas, ke bawah. Dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an pun masih lagi ada nampak perbezaan dari segi lifestyle. Kalau bukan berpantang sekalipun, daripada lifestyle pemakanan contohnya, lifestyle pemakaian, lifestyle cara bercakap, lifestyle keseluruhan. Jadi ada perubahan, apatah lagi berpantang. Jadi saya nampak dia punya fasa ni adalah semakin kita ke arah moden, lagi manusia ni nak sesuatu yang lagi mudah, lagi cepat, lagi praktikal. Jadi mengikut peredaran zaman, maka konsep berpantang pun berubah. Tetapi jangan kita pegang bulat-bulat bahawa orang Melayu berpantangnya semestinya macam ini, orang Cina semestinya macam ini. Tidak, itu hanyalah amalan yang diturunkan daripada nenek moyang ke kita. Tetapi kita kena tengok adakah dia praktikal untuk kita dan untuk suasana itu. Jadi apa yang saya nampak, dia ada sebab. Orang dahulu, kalau kita tengoklah, kalau nak berpantang tu, kalau boleh sentiasa badan dalam keadaan very warm. So apa alat yang biasa gunakan waktu dulu kalau berpantang? Kita of course tak ada aircon. Dilarang sama sekali. Dilarang sama sekali.
Jadi kita bertangas. ada bertangas, bertungku. Bertungku. Kalau tanya saya yang berpantang 8 kali ni, tungku saya bentuk bulat ada, bentuk lonjong ada, bentuk yang besar lebar pun ada, dan setiap batu tungku ni berfungsi untuk bahagian badan yang tertentu. Oh, ya ke? Macam batu yang lebar tu untuk saya letak pada peha, dan saya letakkan peha saya atas batu tu sambil melunjur. Batu yang bulat-bulat tu adalah untuk saya golekkan sepanjang daripada tangan ni sampailah ke arah sini dan tepi kiri kanan pinggang. Oh, itu yang boleh dapat figure saya. Lepas tu tungku yang panjang lonjong tu kan. Yang lonjong tu macam lesung tu. Yang itu batu ke atau besi? Saya guna dua-dua. Batu pun ada, besi pun ada. Tapi cuma saya nampak kalau batu dia lagi lama haba tu terperangkap. Kalau besi tu dia cepat sikit. Jadi bila yang lonjong tu untuk saya tekan pada bahagian pelvic area saya. So setiap batu tu ada function-function yang tertentu, tetapi tujuan asalnya apa? Tujuan asal bertungku contohnya dalam salah satu amalan berpantang adalah untuk melancarkan perjalanan darah. So orang dulu kita kaya dengan pelbagai orang kata apa ramuan dan bahan-bahan semula jadi ni. Batu, herba, tumbuh-tumbuhan apa. Jadi mereka guna apa yang ada di sekitar rumah. So mungkin ada yang duduk di sekitar sungai, nampak batu-batu tu, kita panaskan, buatlah tungku. Itulah asal usulnya. Lepas tu pucuk-pucuk daun itu ini benda semua digunakan untuk certain rawatan dan pemulihan. Jadi tidaklah saya katakan bahawa hanya batu ataupun tungku besi sahaja sepatutnya digunakan untuk berpantang. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, kita tengok macam-macam kan. Ada yang saya jumpa bag yang ada gel dalam tu, you macam tekan ada button kan, tiba-tiba dia jadi panas. Macam saya perak sikit masa tu, tak pernah tengok. Dan itu adalah untuk diletakkan pada kawasan perut, abdomen kita, celah peha, lengan apa semua. Macam bila saya rasa panas, tapi tidaklah sepanas bila kita bertungku menggunakan bahan-bahan semula jadi ni. Jadi konsep dia, balik pada konsepnya sama je. Itu untuk memanaskan badan dan untuk melancarkan peredaran darah. Okey. Kalau orang kata apa, nak ketat tu adalah ikut pada kita punya fahaman kita lah. Ada mak kita, nenek kita masih berpegang teguh dan ada setengah elak untuk nak bertukar mengikut zaman. Dia kata tak, dulu mak pakai ni, kau pun kena pakai ni juga. Jadi dia pun macam okey. Dan perasan tak orang dulu kadang-kadang bila dia kata tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tapi dia tak terangkan kenapa. Dia tak terangkan secara saintifik lagi lah kan. Tapi dia tak terangkan yang betul-betul buat kita puas hati. Jadi macam kenapa nak bengkung? Orang sekarang ni, anak-anak zaman sekarang ni, dia suka bertanya, kenapa kena bengkung, kenapa kena pakai pilis, kenapa kena param, kenapa kena buat itu buat ini kan. Jadi kadang-kadang seorang ibu tu dia tak ada jawapan yang spesifik untuk nak bagi tahu anak dia yang dalam pantang ni. Jadi dia kata buat je lah, nenek kau dulu buat juga. Jadi itu kita kata follow blindly. Dan bila kita mengikut satu benda yang tanpa kita tahu tujuan, kita tahu khasiat apa semua, kita tak akan appreciate fasa tu sebenarnya. Kita tak akan appreciate sesuatu perkara yang kita buat tu, sebab kita tak tahu. Seolah macam dah mak aku suruh. Jadi itulah tercetusnya perdebatan. Orang mula berdebat dan orang mula persoalkan kenapa dulu ketat sangat dia punya pantang, tak ada ke benda yang lebih mudah, sampaikan efek mental kita. Sebab apa? Kadang-kadang ibu ni ataupun nenek kita ni dia terlampau menekan. Dan saya akui bahawa dulu orang kurang memberi perhatian kepada kesihatan mental. Sebab apa tahu? Amalan berpantang pada zaman dahulu dia lebih fokus kepada perubahan fisiologi, perubahan luaran yang kita nampak ni, macam perut gelebeh, muka kusam, badan kembang. Orang nampak kat situ tahu perubahan fizikal. Dan kalau boleh kita, orang dulu dia nak wanita tu dalam keadaan yang ada pinggang ramping dia. So dia persiapkan seorang ibu tu supaya lepas pantang tu, this is how you should look like for the sake of your husband. Jadi dia ikut je, yalah nenek aku suruh macam, mak aku suruh macam ni.
Okay, memang betul dia akan dapat figure macam tu, tetapi deep inside dia dah haywire. Ada meroyan, ada postpartum depression, ada all these blues, you know, kata unstable emotion. Kat situlah mula dia berakar umbi. Dan orang dulu-dulu dia tak suarakan secara pendam saja, bebas. Bagi dia kadang-kadang it's a stigma. Macam kenapa you nak persoalkan benda-benda macam ni? You should be looking good in front of your husband. You should be, you know, active. You should be, you know, cantik apa benda semua kan. So dia kena proper without orang kata apa, realizing that dia sebenarnya deep inside dia dah shattered. So dia bawa orang kata apa, emosi punya orang kata apa, beban tu orang kata sepanjang walaupun dia dah orang kata apa, umur dah lanjut apa semua. Efek dari segi dia cepat marah apa, dia akan efek semua tu. Lama-lama dia akan efek dari segi badan. So itu yang saya nampak bezanya orang dulu dengan sekarang dari segi konsep berpantang ni. Dan bila nak tanya ketat ke amalan berpantang ni, dia semua atas apa yang diturunkan kepada kita. So basically itulah. Okey, tapi sebelum tu kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ada beza ke batu tungku tu batu dengan besi? Dia dari segi perangkap haba tu, okey, kalau besi ni biasanya dia once dah panas tu you kena cepat-cepat tungku. Sebab dia memang cepat akan turun dia punya suhu dia. Tapi kalau batu lama. Batu memang lama. Cuma dia punya downside dia adalah batu kalau terlebih panas dia pecah. Besi tak. Besi dia masih lagi macam mana sekalipun you terlupa tutup api ke apa ke, dia tetap maintain macam itu. Jadi for me, kalau orang kata apa yang lebih baik, bagi saya sama je. Sama je. Sebab yang paling penting kat mana you nak bertungku dan cara you nak bertungku dengan betul. Ada setengah dia ingat bertungku tu macam letak terus dekat perut dia. Perut ni tempat yang ada usus apa semua. Memang senak lah. Yang tempat kita bertungku adalah dekat bahagian pelvic, bawah sikit daripada kawasan perut ari-ari ni. Dekat ari-ari. Celah peha yang orang kata ada urat gagah, yang orang kata apa, sangat penting untuk kita punya kesihatan rahim. Jadi yang panggil urat seks kan? Urat seks, urat gagah, dan kadang-kadang kan, pernah tak dengar, ni kita tanya yang anak muda-muda ni kan, pernah tak dengar orang kata bila dalam pantang kan, jangan langgar ibu jari. Betul. Pernah dengar kan? Tahu tak kenapa? Pernah tak tanya macam apa kaitan ibu jari? I bersalin, I mengandung kat perut. Apa kaitan ibu jari? Pernah dengar cakap bentan tu lah. Lepas tu jadi bentan. Tu anak-anak sekarang pula bentan tu benda. Jadi bila kita tak tahu, kita rasa malaslah nak go through this regime tau, nak go through this process. Buat apa? Sebab kita kurang faham. Itu je for me. I rasa ilmu yang disampaikan kepada golongan sekarang, dia kurang pemahaman dan dia kurang orang kata apa, ulasan untuk mereka lebih faham dari segi logik, dari segi saintifik. Itu je sebenarnya yang membuatkan dia macam malaslah nak ikut. Lepas tu yang mak-mak sekarang pun malas nak argue dengan anak. Malas nak argue, tak apalah, suka hati lah. Okey. Nah, ramai orang kata kalau kita tak ikut pantang betul-betul, badan kita akan jadi rosak. Rosak, maknanya macam Ana sebutkan tadilah. Tapi dalam masa yang sama, sebab apa, benda ni kadang-kadang dia tak terjadi dalam masa orang kata dalam masa 24 jam lah. Betul. Bila kita dah tua nanti baru kita rasa badan sakit-sakit. Mulalah dia orang kata kita punya peranakan kita kembang, kan, ada yang boleh orang kata rahim jatuh dengan mudah. Semua itulah dia panggil tombong kan, tombong prolapse. Tapi itulah benda ni kadang-kadang orang dulu-dulu lah, orang tua kita kan, dia cuma mungkin adakah untuk nak menakutkan ke, atau memang betul benda tu betul-betul terjadi memberi kesan apabila kita dah tua nanti. Apa pendapat you? Bila kita sebut tentang kata apa, perception kita, bila kita kata
Kalau tak pantang betul-betul, nanti badan setakat 30-an je tahan. Masuk 40-50 habislah sakit sendi lah benda semua. Bila kita belajar tentang healthy lifestyle, healthy diet, kita akan mudah untuk kaitkan dengan amalan kita on a daily basis. Sama ada you dah berkahwin ataupun belum, sama you dah ada anak ataupun belum. Benda ini adalah satu perkara yang prolong. Yang prolong. Maknanya kalau tanya pendapat saya tentang berpantang, ia adalah tentang amalan pemakanan sihat, amalan gaya hidup yang sihat throughout, bukan sekadar 44 hari. Contoh dia dah pantang betul-betul ni sebab nenek moyang dia dengan mak dia dah push dia untuk betul-betul berpantang. So dia pantang cukup 44 hari. Tiba-tiba selepas sahaja, hari ni 44, besok 45 hari, dia terus saja azam dia. Yang jom lah. Kadang-kadang tak sampai pun. I nak makan burger dengan double cheeseburger. I nak minum I gas. I nak itu. I nak cheesecake meleleh apa semua. Cukup-cukup habis selesai saja 44 hari. 46 tu habis dia apa benda yang dia teringin sepanjang berpantang tu dia hentam je makan. For me, itulah yang akan merosakkan badan. So maknanya macam mana tu? Dia kena berpantang, sambung lagi dia punya pantang ke macam mana? Tidak, for me it's like amalan berpantang adalah amalan yang you buat dalam keadaan yang you selesa dan gaya hidup yang sihat. Waktu kita berpantang, ada tak kita makan benda-benda yang jenis merapu ni? Nak chickadee makanlah sambil-sambil tengok TV rehat-rehat dua-dua anak. Tak ada. Ada tak kita makan orang kata apa, orang bagi benda-benda yang manis sangat-sangat. Nak aiskrim, nak apa lagi, nak kek, nak makan. Tak ada. Apa benda yang elok-elok saja yang kita makan dalam pantang. Kenapa kita tak diteruskan? Healthy food sebab Nabi sendiri pun dah bagi tahu bahawa apa yang kita makan itulah kita. Betul. Apa yang kita makan itulah kita. Jadi bila kita tengok dalam keadaan mungkin dia obese ataupun tengok dalam keadaan dia sikit-sikit dia tak larat nak buat kerja, sikit-sikit dia letih, sikit-sikit dia sakit. Jaranglah saya tengok orang yang sangat menjaga makan dia, sangat menjaga dia punya lifestyle apa semua, nampak condition badan dia teruk. Saya tak pernah lagi. Maknanya yang menjaga pemakanan dia apa semua, insya-Allah Allah yang izin, Allah yang bagi bentuk badan dia, dia punya diri dia pun dalam keadaan yang mental sihat, fizikal je sihat. Itu yang maksud saya amalan berpantang yang prolong ni. Kalau dalam pantang you makan makanan yang elok, boleh pula makan ikan grill, boleh pula makan ada nasi segumpal macam tu. Boleh pun sebenarnya. Tapi kenapa selepas tu kita tak boleh? Jadi bila kita kata you are what you eat, kalau you tak pantang betul-betul, saya fahamkan apabila kalau you tak betul-betul jaga pemakanan you. Dan apa lagi amalan untuk nak maintain bentuk badan, maintain you punya untuk kondisi badan tu semua adalah dengan senaman apa semua. Waktu dalam pantang pun ada senaman dia. Jadi kalau kita dah stop cukup 44 hari, itu yang akan merosakkan badan. So kalau orang kata kalau tak pantang petah lagi. Lagilah rosak ya? Lagilah. Okey, faham. So nampak tak? Jangan kita tutup, kita limitkan perception kita terhadap pantang ni adalah pantang dalam bersalin 44 hari tu yang betul-betul kita kena jaga. Maknanya selepas itu, walaupun kita makan dah tak apa-apa, badan kita okey. No. Dia tak akan okey. Dan in fact lagi worse. Sebab mungkin dia orang fikir macam dalam tempoh 40 hari ni lah badan kita mula nak orang kata apa, in fact hormon kita pun kan dia akan mula bertukar pada hormon yang sebelum kita bersalin, masa kita pregnant lah. Masa kita pregnant ada beberapa hormon yang Allah hadiahkan pada kita sebagai seorang ibu ni. Okey, hormon prolaktin, hormon oksitoksin, hormon estrogen, lepas tu progesteron. Semua itu membantu apa tau? Membantu untuk persiapkan seorang wanita, seorang ibu untuk
dia kata apa? Dia menerima bayi tu dalam keadaan ibu dan anak sihat. Betul. Dan ini berlaku dalam keadaan yang berperingkat-peringkat. Dan kalau kita tengok orang kata apa yang Allah beri pada kita, semuanya dah berlaku dalam keadaan berperingkat-peringkat. So badan kita tak drastik tiba-tiba pun kembung. Oh, I pregnant hari ni, besok terus. Tak ada. Dia akan sikit-sikit dan kita akan nampak perubahan pada perut kita makin besar. Okey, kita akan nampak perubahan payudara. Kita akan nampak perubahan dari segi bentuk badan kita. Okey, itu adalah kenapa fungsi-fungsi hormon ini mula bertindak balas. Okey. So hormon-hormon ni waktu hamil dia persiapkan tentang apa tahu? Tentang penerimaan nutrien kepada janin tu. Lepas tu menstabilkan emosi ibu itu. Masa tu lah yang sebenarnya bila nak hormon yang stabilkan emosi itu, bukan kita semata-mata rely kepada hormon tu sahaja. Hormon tu perlu dirangsang. Dirangsang oleh apa? Faktor luaran. Kasih sayang yang cukup daripada pasangan. Lepas tu kalau dari segi yang eksternal lagi, kita ada bahan-bahan alami yang kita boleh guna pakai. Macam contohnya yang ni lah, grits ni. Dia lah ni, grits ni. Bau-bauan yang menyenangkan seorang ibu. Lepas tu pula makanan-makanan yang sihat. Jadi benda inilah yang akan menyebabkan hormon itu lagi cantik dia punya peningkatan dia. Lepas tu pula selepas saja hamil, apa yang menyebabkan wanita tu ada perubahan lain pula? Akan ada perubahan fisiologi yang daripada perut yang kembung tiba-tiba perut dah kempis. Bukan takat kempis awal-awal tu. Saya tak, ya Allah, hodohnya kata bukan cermin. Subhanallah. Hari ni bersalin, besok I stood in front of the mirror. I tengok diri I. Masya Allah. Sadaqallah. Teruk. Serius saya kata, Allah, macam ni rupanya aku selepas melahirkan anak. So that happens tau. Macam ya Allah. Dan I melihat secara terperinci setiap perubahan yang berlaku daripada head to toe. Teruk tau. Buruk sangat. Jadi itu yang menjadi I punya macam semangat tu, macam okay, I'm gonna get back to who I am before. So daripada situlah, waktu itu kalau you nampak orang kata apa, why you should be going through a very orang kata apa, strict confinement. Strict confinement adalah untuk nak dapatkan bentuk badan you balik dan nak dapat mental yang sihat. Sebab waktu itu hormon progesteron dah makin turun. Elok-elok dia naik kan, dia turun. Lepas tu hormon prolaktin mula bertindak balas masa tu. Tapi Allah walaupun dia tarik beberapa hormon waktu kita hamil, dia masih lagi tinggalkan hormon prolaktin dengan hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin ni lah hormon orang kata hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang. Jadi antara ibu dan anak, antara ibu dan mak, bonding antara wife dengan husband. Beza bila sentuhan tu kita rasa macam daripada sentuhan dengan orang yang kita sayang, daripada orang yang kita sangat caring apa semua, itu yang akan meningkatkan hormon oksitoksin tu. Jadi waktu itu Allah masih lagi bagi orang kata apa, belas ihsan lagi pada kita, ditinggalkan beberapa hormon ni untuk kita bina balik diri kita. Tapi pun sama, kita perlukan external factor juga throughout kita punya proses tu. Tapi efektif ya, sebab macam contohnya tadi Ana ada mention pasal yang perut melebih tu. So maknanya kalau kata berpantang secara ketat ni, dia kena ikat betul-betul bengkung tu kan. So betul-betul yang jenis yang tali berapa meter, I pakai yang 10 meter tau. Pernah tengok tak bengkung 10 meter? Bengkung 10 meter tu I rasa sekarang pun kalau siapa yang pakai saya tabik. Sebab apa? Ikat pula daripada orang kata apa, peha ni kan sampai betul-betul ke atas. dia kena bawah punggung. Jalan pun jalan macam jalan ni. Kadang-kadang kan bila orang tanyalah, pantang kena bengkung. Saya tanya je soalan perangkap. You tahu ke bengkung tu untuk apa? So macam yelah nak dapat balik body shape kita ni semua. Tujuan asal bengkung pada zaman dahulu, dia
ada dua tujuan. Satu adalah untuk nak mengekalkan posisi badan supaya dia tak membungkuk. Waktu kita menyusu baby, kita tak sedar tau macam ni kita. Bayangkan kita menyusu sehari berapa kali. Dalam badan kita tulang elok-elok macam tu terus melengkung. Dan kita hunch tau. Itu salah satu sebab utama sebenarnya yang kita berbengkung, supaya kita boleh secure kita punya posisi badan kita tu. Yelah, sebab bengkung tu kan daripada atas ni. Kenapa? Dia daripada bawah pada breast sampai ke pinggang, bawah punggung. Supaya waktu kita bersalin, selepas kita bersalin, setelah kita bersalin, punggung kita akan jatuh. Sebab apa punggung kita jatuh? Masa tu hormon estrogen semua dah mula kurang. Jadi akan ada kekenduran kepada kulit kita, elasticity kita dah makin kurang. Waktu perut, tengok belon tak, belon yang kita tiup kembang-kembang kan, lepas tu kita lepaskan, dia jadi macam teruknya dengan kedut-kedut apa semua kan. That is the same thing that happens to our stomach, to our belly. So bila kita tengok kan macam orang kalau ada stretch mark kan, stretch mark lah tu, garis-garis hitam yang sangat hodoh. Sangat hodoh. Jadi adakah itu yang you nak carry sampai umur you tua? Throughout. Jangankan kata you nak orang kata apa, bagi husband tengok, you sendiri tengok cermin pun tak lalu. So meaning efektif lah. Tapi bab berbengkung, dia satu untuk kita secure posisi badan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan shape. Sebab badan dalam keadaan kembang, jadi bila kita shapekan dia cepat-cepat, dalam keadaan badan masih kata baru selepas bersalin, jadi dia mudah. Sebab dia dalam keadaan yang proses tu masih berjalan lagi. Tetapi kalau you kata untuk nak kuruskan badan, tidak. Untuk nak kempiskan perut semata-mata pun tidak. Dia hanya untuk nak secure sahaja. Tapi nak kempiskan perut, ada senaman-senaman yang lebih efektif. Sebab nak kempiskan perut, dia bukan daripada eksternal sebenarnya. Nak kempiskan perut memerlukan penegangan otot-otot sekitar perut, sekitar abdomen kita, penegangan otot-otot, jaringan otot tu pada pelvic area kita. Supaya kita punya rahim tak jatuh. Benda tu berkait. Jadi senaman itu I will put like the top priority sebenarnya apabila you dalam berpantang. Cuma orang zaman dulu dia berpantang dia dalam keadaan yang orang kata apa, tak adalah dia tunjuk ni you kena buat senaman macam ni, senaman macam ni, tidak. Tapi dia ada beberapa senaman yang sesuai untuk ibu-ibu zaman dulu. Dia memang ada sebenarnya senaman-senaman tu, dan itu yang diturunkan oleh ibu, my mum sebenarnya, dan saya masih amalkan sampai sekarang. Bagus Cik Chana. Banyak lagi kita nak kupas ni. Alright. Soalan seterusnya. Orang muda sekarang ni dia cakap, kenapa kita nak seksa diri kita? Berpantang macam kita punya orang kata apa, zaman atuk nenek moyang kita dulu kan. Sebab sekarang ni dah tak sesuai dah untuk kita nak pegang pada amalan berpantang yang ketat tu. Apa komen you? Buat apa nak seksa diri? Betul. Betul. Buat apa nak seksa diri? Apa yang mereka rasa benda tu satu penyiksaan? Adakah tempoh 44 hari tak boleh keluar rumah? Itu saya cakap, saya nak tahu bila mereka kata seksa tu, dia banyak interpretation. You nak tahu daripada segi apa yang you rasa tu seksa tu, dari segi apa. You kata tak adalah, asyik makan ikan kering je. Betul. Kan? Asyik makan ikan kering je. Lepas tu kan I tak boleh keluar rumah. Kena makan ikan kering gaul dengan lada hitam. Gaul dengan lada hitam tu tapi semua. Best lah. Sedap tau. Panas badan lepas tu. Lepas tu dia rasa macam lepas tu kan tak boleh pasang aircon, tak boleh minum ais. Tak boleh minum air ais. Cakap sebenarnya bila dia bagi tahu benda-benda yang macam tu, ini yang menyiksakan dia, sebenarnya I nak cakap pada orang kata apa, yang ibu-ibu yang melalui tempoh penyiksaan ni, sebenarnya amalan you sebenarnya, lifestyle you, pemakanan you sebelum you bersalin memang dah tak sihat. Betul. Itu je. Betul. Apa yang you amalkan sebelum itu dah memang tak sihat. Sebab itulah you rasa benda ni satu benda yang menyiksakan. Contoh since Grits ada nasal stick ni.
You berdepan dengan orang-orang yang merokok. Okey. Okey, keluar topik sikit. You berdepan dengan orang-orang yang merokok. Tiba-tiba you nak nasihatkan orang itu untuk kurangkan merokok dan seterusnya berhenti. Tempoh nak berhenti itu adalah satu tempoh yang menyeksakan. Percayalah. Banyak dia punya simptom withdrawal. Banyak dia punya simptom dia, dan ada di dalam proses itu akan ada yang terkandas dan balik kepada asal. Betul. Tak nak, aku tak sanggup. Macam tu. Jadi the same thing goes kepada orang yang dah amalan dia memang tak sihat sebelum itu. Sebab tu dia letakkan term sebagai satu benda yang menyeksakan. Itu je sebenarnya. Dia tak ada benda yang kita rasa benda tu menyeksakan kalau dia dah amalkan benda yang baik-baik sebelum ni. So dia biasanya dalam pantang makan makan sup kan, sup ikan, sup ayam, sup ni apa semua, benda yang panas-panas, ada halia dalam tu. Anak-anak zaman sekarang ataupun ibu-ibu muda, mereka tak diperkenalkan ataupun tak dijadikan sebagai amalan bahan-bahan semula jadi ni dalam makanan. Itu je yang I nampak. Samyang bagi yang Maggi tu. Samyang. Tengoklah semua tak tahu. Tak. Kita tak jenis tak amalkan benda macam tu. Samyang. Samyang makan. Bila kita letak black pepper dalam ikan, apa benda ni? Oh ya Allah, bau apa ni? Halia. Tak bolehlah bau macam ni. Tapi boba apa benda semua you boleh telan. Lepas tu sedap. Sedap. Reseptor lidah kita ni ada satu reseptor yang dia akan bertindak balas kepada Ajinomoto dan kepada pengawet-pengawet. Ada satu reseptor tu. Dan reseptor ni bila kita start makan pengawet ni, dia akan lekat terus bagi signal pada otak bahawa kau kena makan lagi. Sedap ni sampailah dia jadi satu ketagihan. Betul. Sebab tu kita ada jumpa kawan-kawan kita yang memang tak boleh tinggalkan Maggi. Dia tak boleh tinggalkan langsung. Dia rasa macam tak boleh, I kena bawa Maggi. In fact ada juga yang masakan kan, bila dia tak campur dengan perasa tu kan, semua tak ni, lengkap rasa macam tak sedap makanan tu kan. Allah dah jadikan bahan-bahan perasa yang sangat original yang semula jadi. Ada dekat dapur kita je tak guna kan, ikan bilis lah apa benda semua. Dan orang dulu bila dia letakkan makanan-makanan ni sebagai makanan berpantang, all the ulam-ulaman, ikan-ikan yang baik-baik apa semua tu, semua ada kandungan omega, kandungan nutrisi yang sangat tinggi nilainya, subhanallah. Kalau orang sibuk dengan salmon, habis mackerel kita tu elok je, sebenarnya lagi tinggi kandungan nutrisi sebenarnya. Sayur-sayur yang ada dekat keliling kita, kita hanya tidak kurang appreciate dan tidak amalkan. Jadi bila tiba-tiba dalam konsep berpantang ni, you kena amalkan makanan sihat, dia istilahkan sebagai satu penyiksaan. Dan amalan-amalan yang dilakukan semasa dalam pantang, macam contoh rehat yang cukup. Nak buat macam mana, kadang-kadang mak-mak muda ni dia jenis kalau tak pergi shopping kompleks tak sah. Jadi dia rasa macam, alah apa ni, tak boleh nak keluar rumah. You nak keluar rumah pergi mana? Orang ajak pergi brisk walk tak nak. Pergi pergi ajak pergi I laju je. Nampak tak dia punya perception dia lah, sebenarnya mindset dia. You nak keluar, tak boleh keluar rumah 44 hari. Okey, jom. Siapa kata tak boleh keluar rumah 44 hari? Orang zaman dulu faham tak, dia orang 44 hari berpantang, tapi minggu kedua tu dah keluar pergi bendang dah. Betul. Tapi mereka masih dalam tempoh pantang. Jadi maksud orang kita sekarang salah tau, orang zaman sekarang ni. Pantang bermaksud you jaga diri you jaga amalan makanan you jaga lifestyle you yang sihat. Orang zaman dulu selepas minggu dalam pantang masih ada lagi darah nifas, dia bengkung ketat-ketat supaya rahim dia diampu, supaya tak jatuh. Itu konsepnya berbengkung. Jadi apa yang orang buat? Dia pergi bendang, membanting tulang, pergi bendang, buat urusan itu ini, jaga kerbau, kambing apa semua, uruskan baby, basuh baju. Dulu basuh baju tak ada mesin basuh, tapi itulah kenapa wujudnya bengkung. Kena ikat ketat-ketat, bukan tu nak kempiskan perut, tetapi supaya bila you keluar, you naik turun tangga, you berjalan naik turun bukit, rahim you dalam keadaan stable, tak melorot jatuh yang menyebabkan prolapse. Orang kata tombong, rahim terkeluar. Itu je sebenarnya. Tapi konsep ini ataupun ulasan ini jarang kita ketengahkan kepada anak-anak muda. Jadi diorang salah faham. Pantang tu satu benda yang
terkongkong dan dikongkong. Dengar tu. Okey, nah. Budaya kita sekarang ni kan, kita ni asyik like macam tekankan untuk jaga pantang, especially dalam segi pemakanan. Kenapa kita tak masukkan untuk dalam waktu tempoh pantang ni untuk jaga emosi ibu tu juga? Kita kurang ni kan, itu saya cakap. Orang zaman dulu dia nampak pada fizikal, perubahan fizikal. Daripada geledeh dia terus nak nampak tegang balik, cantik balik. Okey, jadi dia macam tak fokus sangat kepada benda-benda yang dalaman yang kurang nak kita ketengahkan. Jadi orang dulu kalau dia marah husband dia pun dia senyap je. Jadi kalau dia tak puas hati ke apa, dia senyap je. Jadi bagi dia adalah telan je lah. Telan je lah. Gitu. Cuma orang sekarang ni dia lebih outspoken. Tetapi outspoken tu kita tahu juga had dia dan cara dan ada adab dia juga. Alhamdulillah pada zaman sekarang ni kita dah mula nampak dan ada banyak pihak yang push kepada lifestyle yang menjurus kepada mental health. Banyak sebenarnya. Jadi macam contoh KKM pun banyak membantu dari segi sebarkan awareness tentang mental health. Lepas tu saya nak juga tekankan kalau ada anak-anak muda yang bakal masuk kursus kahwin, kalau bolehlah saya nak ustaz-ustaz ni ataupun ustazah yang menguruskan kelas untuk kursus kahwin ni lebih fokus kepada peranan husband, peranan lelaki tu apabila menjadi husband dari segi menyediakan nafkah untuk pengurusan emosi wife tu sendiri. Sebab burden yang seorang isteri bawa tu sebenarnya kadang-kadang dia terbawa-bawa sampailah ke fasa dia mengandung. Itulah yang kita kata kenapa waktu mengandung I sangat stres, I ni apa semua. Kadang-kadang dia carry that heavy luggage throughout tau, sampailah dia pregnant. Dia tak sedar sebenarnya ada ketidakpuasan hati, ada terguris hati, ada emosi yang tercalar antara dia dengan husband dan dia tak luahkan. Dan dia bawa that burden sampailah dia dalam keadaan hamil. Waktu hamil pula kan hormon-hormon mula banyak ni kan, mula bertindak balas. Kat situlah riwayatnya. So itu yang kita boleh definisikan sebagai meroyan. Meroyan tu dalam satu tahap yang dia tak jumpa jalan keluar, dia tak selesaikan dia punya burden tu, itu yang akan menjadi meroyan. Sebab itu kalau kita tanya tentang mental health ni, apabila seorang ibu dalam keadaan hamil, the most important person that should be aware and should be alert adalah the husband. Sebab dia kadang-kadang diri dia pun dia masih excited dan terkejut dengan perubahan yang dialami oleh dia. Dia tak ada masa nak macam mana I rasa sedih, macam mana I nak urus rasa sedih ni. Jadi the right person to be so alert and fokus kepada perubahan emosi dan fizikal the wife adalah husband. The husband yang kena lebih alert. Sebab tu waktu ada consultation antara ibu-ibu hamil ni dengan saya, I would encourage them to bring their husband along. Walaupun sesi tu adalah sesi, contohlah sesi untuk breastfeeding, persiapan breastfeeding. Selalunya ibu lah yang sibuk nak attend kelas tu, kelas antenatal, itu ini semua. Yang husband macam okey lah ya, I teman je lah, macam tu je. Sedangkan orang yang paling berperanan waktu dalam pantang, waktu hamil adalah the husband. Dia yang sepatutnya kena tahu, kena alert, kena okey yang you kena makan macam ni, you kena buat macam ni, ni senaman yang you ni, jom I nak bawa you grounding. Dia yang sepatutnya lagi sibuk. Apa punca utama sebenarnya? Kurangnya awareness di kalangan husband. Dan satu lagi, amalan yang diturunkan oleh family dia. Kita ada kan certain family yang jenis, yang lelaki
buat kerja lain yang perempuan dekat dapur. Walaupun sekarang alhamdulillah dah ada banyak sangat ibu bapa yang cakna, so dia galakkan, you tak kira aku ada anak lelaki ke anak perempuan, semua masuk dapur. Dan anak perempuan pun you kena tahu juga serba-serbi, baiki tu baiki ni, ni apa semua. It's like life skill. Kena tahu. Zaman dulu tak, kalau perasan lelaki makan dulu, betul. baru perempuan. Itu pun balance kalau ada. Betul. Jadi kita break that cycle, benda yang sebenarnya beri efek kepada emosi kita. Benda tu sangat memberi kesan tau sebenarnya. Itu kita punya kadang-kadang childhood trauma kita. Nenek aku banyak pesan macam ni. Nenek aku selalu ni. So macam dia bawa benda tu sebagai satu life lesson untuk dia, dan dia pegang. Dia tak lepaskan. So ada benda-benda amalan yang kita kena break dan kita betulkan. Sebab your mental health matters. Ya, betul. Okey. Dah. Naikkan sikit. Alright. Okey. Nanti potong ya. Okey. Okay, next question. Okay. Ada orang kata, okay, meroyan ni sebab tak cukup iman. Tak cukup iman. Okay, since kita tadi ada relatekan sikit kan about meroyan. Okay, atau adakah disebabkan faktor perubatan atau disebabkan hormon kita tak jaga? Boleh relatekan sikit tak? Kaitan royan ni meroyan ni, biasa kita dengar meroyan, tapi kalau dalam saintifik punya istilah adalah postpartum depression. Postpartum depression, betul. Okay. So postpartum depression ni PPT, boleh dialami oleh sesiapa sahaja, walaupun di dalam keadaan kita nampak macam apa benda masalah dia ni, elok je dia, nampak okey je, dah tiba-tiba pula dengar dia ada postpartum. Okey, postpartum syndrome, postpartum depression ni, fasa ini biasanya akan dilalui oleh ibu-ibu yang dalam fasa berpantang, dalam fasa pemulihan badan. Okey, disebabkan adanya penurunan yang saya cakap tadi, hormon-hormon yang bertanggungjawab untuk persiapkan kita waktu kehamilan, hormon-hormon itu mula menurun. Dan kadang-kadang bila dia menurun tu, badan kita tak dapat menerima perubahan penurunan tu. Dan dia terkejut. So bila terkejut, dia akan berlaku juga perubahan pada emosi. Sebab hormon-hormon ni juga bertanggungjawab untuk menyelaraskan kita punya, selain daripada kita punya metabolism, daripada kita punya condition badan, ada hormon-hormon yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan kita punya emosi. Jadi bila dia turun secara sikit-sikit, kadang badan kita tak boleh nak terima. So kita mula ada this mixed feeling. Dan kita tak boleh nak describe sebenarnya. Orang yang ada fasa postpartum ni, I pun melalui juga. Tetapi bila kita melalui dengan ilmu, kita dah tahu dah macam, okay, I don't feel good about myself, something is just not right. I rasa macam I sedih, I rasa I lonely. You bayangkan, I pernah rasa, I tak ingat dah anak ke berapa, ramai orang kat rumah, I have my husband apa semua, tapi I still rasa lonely. You know, that loneliness tiba-tiba kicks in. Lama ke fasa? Dalam, alhamdulillah tu cakap, bila kita ada ilmu, kita cuba cepat bertindak. So I rasa macam, kenapa tak best lah? Kenapa I rasa nak menangis? Kenapa I rasa sedih? Kenapa I rasa macam I'm so alone? Sedangkan ada je anak lain, apa benda semua, my mom sediakan makanan, my husband masak ke apa benda, semua dah sediakan. I hanya dalam husband pantang masak. So bila kerja I waktu tu hanya rehat, uruskan diri I dan susukan baby, itu sahaja. Mandikan baby pun my husband yang mandikan. Tapi kenapa I rasa macam, kenapa betul tak best? Kenapa tak best? So I sedar, I think my hormone dah mula menurun dan I tak boleh nak accept. Macam dia terkejut tau. So apa yang I buat, I bagi tahu my husband, bang, boleh tak I nak buat grounding? So masa tu I mula persiapkan benda-benda yang untuk mengawal emosi I tu supaya tak berlarutan.
So apa yang I persiapkan, I make sure that I mandi dengan orang kata apa, akar-akar daun akar apa benda semua yang menenangkan I. Masa tu memang dah ada 7 Wonders. Masa tu anak ke 7. Selepas tu dah ada 7 Wonders waktu tu. Jadi masa tu packaging lain tau, 7 Wonders dah tak macam ni. Warna apa? Merah. Warna merah menyala. masa tu. Merah menyala. Kotak ni pun tak ada lagi. That was like the first edition ever. Jadi masa tu Kak Rita lah kenalkan ini semua. So I buat sebagai satu kata apa, mandian terapi I. Lepas tu sebab sebelum jumpanya grade, sebelum tu nanti orang tanya pula, habis anak pertama, kedua, ketiga tu you buat mandian macam mana? I jenis siapkan my own daun-daun untuk mandi. Lepas tu I guna lavender. Tengoklah apa-apa yang menenangkan, chamomile. Waktu tu I orang kata tak kenal lagi dengan grits masa tu. Jadi dan I percaya bahawa bau-bauan itu memang memberi terapi lah. It's so therapeutic. Sangat. You rasa macam relaxingnya rasa. Kalau orang kata aromaterapi ni macam tak memberi kesan apa semua. Kenapa waktu kita pergi kerja, kita nak pergi jumpa orang semua, kita nak wangi-wangi, kita spray perfume? Betul. Perfume yang penuh dengan chemical. Betul. Maknanya apa? Dia punya mission dia punya sebab dia adalah kita nak rasa wangi. So wangi tu adalah satu benda yang Allah bagi, satu perasaan yang tenang sebenarnya. Cuma wangi kita ada wangi yang memudaratkan. Betul tak? Betul. Wangi yang penuh dengan chemical pun benda semua. Tapi alhamdulillah grades ni dia ada wangian yang natural. Dan wangian untuk wanita dia berkait rapat dengan kita punya emosi dan hormon imbalance kita yang kadang-kadang haywire ni. Bau-bau seperti chamomile, bauan seperti rose. Sebab tu rose kalau dia punya parti tu mahal sangat-sangat. Betul. Jadi bila dapat yang 7 Wonders ni kan, dia sebab dia ada daripada 7 bauan bunga, parti. Parti. Sebab tu nama dia 7 Wonders. Dan dia bukan saya saja je angka 7 tu diperkenalkan. Ada sebab setiap bunga tu ada dia punya elemen-elemen dia. Saya orang yang jenis petik bunga dan rendam dan minum air dia. Sejenis macam tu. Bunga raya, cabut dia punya petal tu. Bunga raya sangat bagus. So kalau nak bagi dia lah tahan lama, letaklah dekat dehydrator. So keringkan kabur dalam botol. Tapi tak adalah warna merah. Warna dia dah macam coklat dah lah. So you infuse dalam air panas, minumlah. Untuk darah tinggi sangat bagus. Tiba-tiba drop betul. Darah tinggi sangat bagus. Lepas tu bunga telang. Bunga telang, nama pun klitoris bunga tu. Kenapa? Sebab khasiat dia atau property yang dia ada, dia sangat bagus untuk sihatkan kita punya rahim. Miss V kita lah. Miss V kita, rahim kita. Sebab tu dalam pantang I cakap, minuman you yang antara yang baik-baik adalah senaraikanlah teh ni dan satu lagi adalah bunga-bunga yang di infuse. Contohnya bunga telang. Bunga telang tu ya Allah, you sangat bagus untuk wanita. Itu je I boleh cakap. Sangat bagus. Bersepah dekat pagar-pagar rumah kadang-kadang. Kita tengok je. Kadang kita takut nak minum sebab colour dia tu. Lepas tu daun semalu. Betul tak? Pokok semalu yang kita sentuh tu dia terus kuncup kan. Semalam baru campur kat rumah. Salah satu herba yang sangat-sangat bagus untuk nak buat macam mana? kita perapat lah. Untuk nak sihatkan rahim kita adalah you ambil daun semalu, pokok semalu tu you cabut terus sampai akar dia keluar. Okey, you basuh elok-elok, you rebus, you minum air tu. Oh ya ke? Sangat bagus dalam pantang. Sangat bagus. Kan kita dah tu cakap keliling kita tengok aje macam tu, tak ada apa-apa macam, sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu kita akan appreciate. Sebab tu orang kata kalau kita nak kenal orang tu, nak sayang orang tu, nak cinta orang tu, kita kena kenal. So macam tu juga. Bijak aja. Tapi bila kita dah tahu, kita jaga. Jangan sampai benda tu nak pupus barulah jangan I nak cari. Tapi sangat bagus. Saya tahu yang pokok semalu pun ada dia punya khasiat dia. Yalah, tapi apa yang Allah cipta tu semua ada dia punya. Ada. Sebab tu as long as ada benda-benda yang natural. Sebab tu bila
jarang untuk nak kita tengok macam Bumi Putra into bidang aromaterapi. Kalau you suruh I namakan pun I tak tahu kecuali Grits. Mungkin ada lagi, wallahu alam. Tapi sebab saya memang dah biasa dengan Grits, jenama Grits, jadi dan bila saya yakin bahawa parti-parti ni adalah parti yang natural. Okay, so menjurus kepada konsep dia nak benda yang menenangkan, itu yang saya pakai. Saya pakai itu, saya make sure ada bau-bauan dan ada sensory. Sebab tu yang saya pergi grounding. So masa tu saya dah rasa macam haywire sikit. So keluar, pijak tanah. Oh, penting maknanya it works ya. It works wonders, subhanallah. Tanah kita tu dia ada charge ion tau. So masa tu je letak kaki you betul-betul barefoot dekat tanah, dekat rumput tu. Maknanya berdiri sajalah. Berdiri, duduk, you kalau nak baring, you baring. I baring je kalau dekat Taman Putrajaya kan, lantak pi lah. Pagi-pagi mana ada orang sangat. You baring, you letak betul-betul tangan dekat, you pasakkan terus diri you. Betul-betul yang you just pandang kat atas. Tak perlulah kita nak niat apa-apa ke. Tak ada. Dia tak ada ritual. Dia macam just dengan bunyi burung, tasik kan, bunyi air, apa benda semua. So memang terapi betul lah. Very therapeutic. So lepas benda tu, bila you amalkan message ni, lepas tu I akan make sure bila dalam pantang I keluar grounding, I keluar buat brisk walk, pakai pelvic belt. Ataupun orang kata bengkung lah. Tapi bila pelvic belt ni dia halus sikit, dia panjang, dia halus. Iaitu ada beli waktu tu made in Japan. Cantik sangat kain dia. So balut betul-betul supaya dia ampuh rahim you. So bila you berjalan tu, you rasa macam settle, tak ada rasa apa-apa. Dan I pakai pelvic belt tu waktu 6, 7, 8 bulan dalam waktu mengandung. Masa tu yang pergi hiking lah, pergi running lah. I sempat habiskan my 10 km larian sebelum bersalin 2 minggu selepas itu. Ada gambar dia tengah duduk berlari dengan perut boyot, tapi masa tu pakai pelvic belt. So orang kata tak rasa berat ke bawa perut tu. Bila you pakai pelvic belt, dia dah ampuh. You nak lari-lari lah, you tak rasa. I terlupa I pregnant sebenarnya. Macam tu. So you lari je, lari. Dia tak efek sebenarnya. Dia tak ada istilah kata waktu pregnant you tak boleh lari, you tak boleh itu, you tak boleh hiking apa semua. Kecuali you memang ada condition yang bermasalah dan doktor kata you ada kata apa masalah lah waktu hamil, dan you kenalah jaga. Tapi as long as rahim you kuat, baby bergerak sihat, you pun all out, you buat je aktiviti macam mana you tak pregnant. Okay. Banyak tips yang kita dapat dari Teacher Hana hari ni. Saya pun tak tahu yang dalam kita proses berpantang ni, maknanya grounding adalah salah satu orang kata apa, tools untuk it's kita distress ataupun I encourage sangat ibu-ibu you keluar dalam pantang, duduk dengan alam, bukan pergi shopping mall. Boleh bawa baby tak? bawa baby. I ada gambar rasanya my daughter yang nombor 8 tu siap cabut-cabut rumput lagi masa tu. Grounding tu sampai kita orang buat every week. It's like a must sampai sekarang lah. Dan kena pula kita punya lifestyle kita sekarang sangat sibuk. Tak kira you kahwin ke tak kahwin ke, ada anak ke tak ada anak ke, orang kata apa, 24 hours ada je. Kita manusia yang sangat sibuk. Jadi why not di antara kesibukan kita tu pergi keluar cari rumput, duduk je. Berdiri atas rumput tu, jalan-jalan, pijak sikit, bagi ada rasa sensory tu pada tapak kaki, pegang apa semua waktu tu. Kalau you nak buat pilates ke apa, buatlah waktu tu. Tak, sebab kadang-kadang dia kata too much of gadget pun boleh penyebab kepada inflammation dalam badan kita. Too much of gadget tetapi kurangnya pendedahan kepada alam. Itu dah sebab bila tak balance, nothing is good. Betul. Nothing is good when you overuse it, overdo it. Nothing is good. You makan ke, you buat sesuatu yang even yang baik pun, yang macam contoh makan sayur elok, you makan je sayur, nasi tak makan, itu tak makan, semua pun mudarat juga. Betul. So life should be balanced. Okay, wow. Rasanya tak perlu nak pergi the next patient kot, sebab apa semua dah terjawab. Semua dah terjawab. Okay. Tapi itulah last but not least. Okay. Selain daripada herba-herba, okay, apakah
tools lain, okey, yang kita boleh gunakan sebagai wasilah untuk kita nak harmonizekan balik, okey, keadaan diri kita lah, untuk kita nak yalah, since kita punya tempoh berpantang tadi kan, kenapa satu situasi yang menyeksa kan. Okay. Jadi apakah selain daripada gunakan essential oils, herba tadi Ana dah kata one of the tools adalah untuk grounding. Selain daripada tu apa lagi? Selain daripada tu, yang paling you kena pegang sampai bila-bila adalah your mindset. Mindset your mindset tu. Mindset. Benda tu kadang-kadang mindset kita sebenarnya kita yang control. Jadi bila contoh kena positif selalu lah. Kena positif. Contoh kita rasa kita dah pasak dalam kepala kita ni pantang 44 hari. You kira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Wow, dia buat countdown. Dia buat countdown. Satu hari duk fikir, untuk apa you buat countdown tu? Untuk nak keluar daripada penyiksaan tu. Kadang-kadang kan bila I tengok dekat social media kan, orang nak buatkan, hari ni hari yang ke-20 pantang, nak habis dah, another 24 days to go. I was like, lepas tu kau nak go mana? So what? Lepas tu you nak go mana? Where do you want to go? Kat situlah sebenarnya yang membahayakan diri you, tak sedar. Jadi bila orang tanya, macam mana you boleh dapat figure yang macam ni, macam ni you boleh nampak happy ni, macam ni you boleh, walaupun kata siapa tak ada masalah, semua orang ada masalah, tetapi how do you overcome it? Deal with it dengan hati yang tenang. Kita kalau kita nak minta orang kata apa, ketenangan pun Allah tetap akan bagi ujian. Betul. Allah tak bagi, you nak tenang, dah bagi you tenang. Tak ada, dia bagi ujian sampai kita rasa macam, this is how I deal to get the tenang. Sama juga dengan berpantang pun, you kena lalui all this, strict diet, itu ini, badan you dah longgar, badan you dah kembang, nak balik kepada ni. Yelah, start secara langsung bila kita jaga semua ni, your mindset tu you pegang betul-betul. The mindset yang betul tu dia akan lead pada emosi yang stabil. Dia akan sebab your brain will orang kata apa, release whatever dia hantar pada brain yang macam let's do it. So I cakap I tak suka lah orang tu, your brain macam tak suka orang tu, jangan suka orang tu. So you yang control your brain. Jadi kalau you rasa macam tak best, cepat-cepat what do I need to do? What do I need to do? Tapi Allah dah meletakkan, bagi akal kat kita, fikirlah dengan waras. I nak period, I nak benda yang manis, I nak makan aiskrim 5 ketul. Itu nafsu namanya. So I fikir, I nak something yang manis. Tapi tak apalah, I makan rezi. PMS kan? Premenstrual syndrome. You salahkan PMS, sedangkan you sendiri yang sebenarnya nak. Kita boleh ni, kita punya mind kita lah, supaya control so the bila mind. you waras, you akan fikir makanan apa yang sesuai, yang tak memudaratkan diri apa semua. I perlu makan ini. I buatlah banana shake. Tak boleh ke? Boleh je sebenarnya. Okay, alright. So alhamdulillah, topik hari ni memang berat. Rasanya kita dapat banyak daripada perkongsian Teacher Ana pada hari ini. I hope I answer your question. Yes. Sebab pantang ni bukan sekadar tentang fizikal. Dia maknanya emosi dan juga mental ibu pun perlu kita jaga. So dengan tips yang Ana kongsikan dengan kita tadi, diharap sedikit sebanyak boleh membantu ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda di luar sana, untuk lebih cakna, dan bersedia, untuk mereka melalui fasa fasa hamil, fasa berpantang, fasa selepas berpantang. Betul. So kalau anda kenal ibu yang bakal ibu ataupun ibu yang baru melalui fasa berpantang tadi ni, ingatlah, anda tidak keseorangan. Jangan kata
aku ni normal ke sebab apa aku melalui fasa-fasa ni semua kan. Tapi It's sebenarnya normal sebenarnya. it's a normal. Okay, sebab kita wanita ni memang banyak yang kita perlu jaga. Okay, sebab kita wanita ni banyak hormon dalam tubuh kita ni. Alright. Okay, so terima kasih kepada teacher Ana kita. Thank you so much for atas having me. perkongsian yang sangat-sangat bermakna, okay, dan sangat-sangat berilmiah. Okay, semoga ibu-ibu di luar sana, okay, tak ada lagi lepas ni, okay, tak naklah berpantang. Okay, sebab faham pantang dulu faham dulu pantang tu. Pantang ni sebenarnya bukan satu penyiksaan. Betul. Okay, dia adalah satu persediaan kepada ibu tu untuk melalui fasa dalam mood yang happy. Yes. Kan? Okay. Alright. So itu saja perkongsian kita dalam dari Groots dari Studio Grace. Okay. Ada lampu tinting ke? Okey, tak nampak kita punya ni. Allah. Okay. So itu saja. Okay, terima kasih semua.